Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jadi kali ini Yayasan Football Malaysia meneruskan dengan misi bantuan ke-7. Kita akan pergi ke Greek pula. Kita menyantuni di kawasan Greek. Dan sekarang kami bersama sukarelawan kuat daripada Yayasan Football Malaysia telah bersedia dengan 3 JLOP daripada Kajang. Jadi jom kita pergi ke Greek. Let's go. Okay guys, jadi kami sekarang telah tiba di lokasi pertama iaitu Aibah. Di mana di sini kita akan menyantuni seramai 74 ketua isi rumah. Jadi mari kita saksikan macam mana kita mengagihkan barang tersebut. Let's go. Kita memberi sumbangan kepada penduduk RPS Aibah ini adalah disebabkan masyarakat Lanoh ini 100%-nya bergantung pendapatan kepada menuri getah. Jadi apabila berlakunya musim tengkujuh yang hujan berterusan daripada Oktober sehingga Januari, mereka terputus bekalan makanan. Jadi kita memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Okay guys, so Alhamdulillah selesai sudah agihan di RPS Aibah. Seramai 74 ketua isi rumah telah mendapat manfaat ini. Jadi selepas ini kami akan terus ke dataran Lawin untuk buat sesi loading ke 4x4 dan terus masuk ke kampung seterusnya. So mari ikut kami, let's go. Okay, pause. Okay guys, so sekarang kami pecah tim. Jadi yang bersama dengan saya sekarang ni kita ke Bukit Tokong. So di Bukit Tokong ni kita akan menyantuni seramai 13 ketua isi rumah. Beginilah keadaan kampung di Bukit Tokong. Kita buat secara sederhana tetapi dapat memberi manfaat kepada komuniti di sini ataupun penduduk di Bukit Tokong ni. Okay? So selain Bukit Tokong, yang tim yang berpecah tu dia akan pergi ke Kampung Ulu Tawai. Kampung Ulu Tawai akan menyantuni seramai 8 ketua isi rumah. Okay? Okay guys, Alhamdulillah selesai sudah kita punya gerak kerja untuk misi bantuan ke-7 untuk hari pertama ini. Di mana tadi kita dah menyantuni di 3 buah kampung dan kita pun dah buat persiapan untuk hari esok. Jadi semoga dipermudahkan juga untuk hari esok dan itu saja untuk hari ini. Kita jumpa untuk next day. So berpakat bantu masyarakat.